Kalau sebab training, saya nak kawalan penuh. Semua. Okey. Sebab tu saya punya teknik training saya masa buat full control. Saya punya bukan tagline kan. Tagline utama saya kalau saya buat kawalan penuh. Kawalan penuh. Kalau sebab training, saya nak kawalan penuh. Tapi kalau tak ada kawal, paling kurang 90% ke atas. Saya perlukan. 10% je tak? Boleh. Kena teknik ni yang kita belajar ni. Ni kita tengah belajar sekarang. Boleh. Tapi itulah ramai orang tak tahu. Betul lah. Ajak ramai kawan. Okey, yang pertama baby boomers daripada 19 dikatakan 60, ada kata 65, tak apa lah. Sehingga sebab yang semua tak kisah dah tak ada dah. Benda tak ada tak cerita dah. Kecuali Tuan M. Tuan M 19. Dia lahir tahun 1925. 1925. Dan pasal dia tahun 2025 genap 100 tahun. Bulan 12. Okey, sorry. Baby boomers bulan 1945. Lepas Jepun. Yes, dia ambil 1945. Dia masih baby boomers sebab dia dah satu generasi yang kita katakan sehingga 1970. Actually satu generation tu berapa tahun? Dia tak kira tahun. Kan? Dia kira industri. Dia kira industri. Yes. Ini industri dalam kemerdekaan tengah kalau kita ikut kalau kat Malaysia ni agriculture betul. Malaysia agriculture. Betul. Agriculture. Ni waktu tu perkembangan pertanian. Belum industri lagi. Tak masuk industri lagi. Tapi dia dalam proses dah masuk industri. Lepas tu dari 1971 sehingga 1985. Ini generasi yang dah masuk industri. Ni industri.